Betul Ahmad Zaki Vision. Okey, kita pergi kepada pemilihan parti PAS. Sanusi tolak pencalonan tanding naik presiden. Okey, dia ada 4 orang sekarang ni yang akan bertanding naik presiden PAS untuk 3 jawatan. Yang tiga-tiga ni memang nak mengekalkan jawatan, tapi calon baru adalah Sanusi. Tapi menurut Menteri Besar Kedah, berkemungkinan besar menolak pencalonan pertandingan naik presiden pemilihan PAS bulan depan menurut sumber. Difahamkan calon mendapat pencalonan mencukupi daripada perwakilan, perlu mengesahkan sama ada mereka baru bertanding atau sebaliknya kepada Jawatankuasa Pemilihan Pusat sebelum 5 petang ini. 5 petang ini maksudnya apa, hari Sabtu ke hari Ahad, saya tak pasti. Dalam masa yang sama, Ketua Pemuda PAS pun tidak ada pertandingan. Ketua Pemuda PAS pun tidak ada pertandingan. Nampak gayanya semua menang tanpa bertanding. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam PAS sendiri mereka takut untuk berlaku pertembungan, menunjukkan sebenarnya tidak ada sifat demokratik di dalam PAS tu sendiri lah. Ni tuan-tuan, gaduh pun kita ada demokrasi kan, penipuan apa, timbalan presiden tak ada pertandingan. Ini naib dikatakan tidak ada pertandingan. Mohtar Senik, pemilihan PAS tolak pencalonan Mohtar menjadi ustaz pondok berpolitik. Balikan ke kuasa PAS pusat, Mohtar Senik mengumumkan menolak pencalonan bagi mengekal jawatan itu dalam pemilihan parti bulan depan. Mohtar berkata walaupun tidak lagi memegang sebarang jawatan rasmi, beliau kekal sebagai ahli PAS dan pemerhati politik aktif. Ya, Mohtar Senik ni tak apalah, bagilah dia kan. Saya pun dalam proses untuk saman dia, dalam proses insya-Allah, tunggu ketika sahaja. Alright, dah habis kat situ.